Kalau siap gorengkan ayam. Apa tuh KFC Abang Mat? Ini dah satu bekas dah siap sebab semua. Ini dia nak pergi sekolah kebangsaan. Panas-panas, makan panas baru sedap ayam goreng. Dia buat 2 bekas. Dia kelas dia ada 20 berapa orang 18 ke? 20. Dia buat lebih, goreng lebih. Dia siap makan, apa semua sambung pukul 10 goreng ayam. Tak muat pula ni. Ginilah dah habis jamuan. Okey ni settle dah. Tinggal kakak dia last esok. Jadi kakak tak masak, bab ada yang sponsor makanan apa entah. Siap. Ada 2 bekas masuk plastik. Senang dia nak bawa pergi. Tak pegang lah nanti. Saya takut pula tumpah nanti. Kat sini tak kok pakai plastik ni je ni. Siap. Senang dia bawa macam gini. Ni nak pakai kedai minyak. Dia kalau boleh asal boleh je dia. Dah siap. Ini saya tak tengok betul-betul. Bawa balik. Ya, bawa makanan apa? Dia dah balik dengan. Abang tarik diam dulu lah. Aku buka pintu tadi putus. Bawa balik apa? Duit raya? Wah, banyak dapat duit raya dia. Bawa makanan apa nak? Berat makanan saya. Ya, berat. Berat. Kenapa kau pakai bayar saya? Masuk? Masuk pakai bayar saya? Bukan, ni beg saya lah, ada file. Kenapa pakai beg saya? Yang ni dah warna hitam lah kotor. Tengok, apa lagi? Ada lagi tak? Yang ni ben. Ada lagi tak? Aku pakai beg biru. Kita buka dia punya. Wow. Ni Oreo je tak nak lah Oreo ni, ada Oreo biru. Dapat juga makanan mama tadi. Oreo tu. Zek. Oh, ada kek. Ni chili. Ya, birthday siapa? Hello. Ni Oreo kakak punya. Oh, ada duit raya lagi ni. Ni ada duit raya dalam ni. Ni kakak punya. Ni apa pula ni? Mana ni? Mama, aku nak mami. Ambil. Bagi abang nak pergi sekolah. Bagi apa tu apa? Itu coklat. Aku nak bawa ni boleh tak? Yang ni pedas. Yang pedas ni kau punya. Bagi abang. Ada cheese. Ini ada hotdog. Kan. Makan. Kan. Apa lagi? Bawa sekolah nak pergi reha. Apa tadi kan hari raya juga nanti. Saya lah bawa ni ada hari raya. Saya lah tapi ada hari raya jamuan makan hari raya. Tapi tak ada hari ke kelas. Nah, Amir. Tengok ada buka nanti balik nanti aku makan, okey? Okey? Ini je. Ini je. Ya, boleh. Ada duit raya, berapa duit raya? Kakak punya suka ni lah. Kakak suka kek? Yang tu kek Oreo. Makan apa tadi? Kita beli makanan. Ayam. Ayam popcorn. Mama nampak tak bawa makanan tadi? Mama dah hantar makanan lah tadi. Mama ni kan, papa hantar tadi ya. Hantar ni. Ayam popcorn ni ya. Ni jejak banyak. Mana nak campur cheese? Potato. Mana tak ni? Kalau mau macam mana? Berapa ringgit? Jangan. Mana? Ni aku dah simpan dah. RM2 akhirnya. Okey, aku dah simpan dekat sini. Ni.
Boleh tak? Aku nak order kau. Ayolah. RM2 lagi mana? RM8. RM3. Nah, simpan ni. Jangan kacau. Yang RM10 lagi. RM3. Wah, banyak dapat duit. Berapa semua kira? Kira betul-betul lah. Oh, banyaknya. Abang tarik dah pergi sekolah. Abang tarik dari transport dah sampai. Dapat RM10 dia duit raya. Semua RM2, RM3. Okey, alhamdulillah rezeki dia. Mana duit raya dia orang? Duit raya dia orang banyak juga. Bukan dalam satu beg lagi ya, nak? Dalam satu beg lagi ni bukan duit raya. Ni duit papa nak kasih. Mana? Abang tarik simpan nanti baru bawa balik. Duit raya dia orang tebal. Separuh Zara dah siap transfer masuk. SPN dia orang sampai semua. Ni duit siapa ya? Tarik, abang tarik. Tebal lagi ni. Ni takir lah, takir. Duit dia orang dah siap masuk separuh. Berapa tambah lagi 10. Duit RM1 paling banyak dia orang. Banyak duit RM1 berapa orang. Dah berapa dah duit dia? Banyak kan? Banyak duit takir. Dapat ni lollipop. Tak sempat siap unboxing, dia orang dah buka sendiri kampung. Lollipop aku suka tak? Mama tak suka. Tapi ada lollipop. Lollipop. Duit RM1 ni nak kena tukar buat belanja dia orang. Nanti tunggu ada duit besar tukar Banyak tak rezeki Nanti nak masuk SPN dia orang. Kira nanti dah kira banyak sangat. Ni 20. Aku punya 20. Ada tu. Diorang memang tiap tahun suami Zara memang ada tolak SPN diorang tiap bulan kan. Ni duit raya Zara masuk sekali juga dalam SPN diorang. Nanti diorang besar, nanti diorang pakai buat belajar ke. Ampun. Dah siap depan, dah settlekan dia. Zara nak sama masak untuk tengah hari sebab semua. Sambung goreng ayam. Minyak Zara pun dah panas dah ni. Masya Allah. Zara panaskan apa ni? Apa namanya? Daging masak kicap. Zara campur rempah kari sikit, ada bau kari sikit. Zara nak sambung goreng ayam. Zara dah siap apa tadi? Dah celup air sejuk kan. Zara tambung goreng. Dari kejap dengan Abang Mat tadi, settlekan dia dulu. Untuk buat makan. Anak Zara pun suka juga ayam. Kalau nak tumis apa tu? Tumis bendi. Cara punya ni pun dah habis dah. Betul ayam ni. Tapi tak kuasa nak dia ayam dalam dia masak kan. Ambil bendi, masak bendi, sambung masak tengah hari. Ni tuai 2 hari, petang semalam. Dapat 5 sekali makan. Suami Zara nak bendi goreng ya, tak? Zara buat bendi goreng. Nak ambil basuh dulu bendi. Zara masak-masak nanti terus goreng je. Buang ujung dia. Tekan dia kejap. Zara punya dah masak. Supaya basah langsung. Siap buat makan tengah hari. Siap daging kicap macam ayam pun macam daging belengas gitu. Siap satu menu. Zara nak siapkan bawang, nak potong apa tuh, masak bendi. Zara simple je, tumis biasa je. Bawang,
Kita tunggu ayam masakkan. Ayam kejap je. Tunggu berapa jam ni? Pukul 12. Kakak dia kejap lagi balik. Tunggu minyak panas. Ayam terada masak. Kejap je ayam. Merah-merah. Ya, api slow, sedang. Nah, masak dalamnya. Tengok sampai tulang dia dah bersih tulangnya. Dah siap. Minyak kita boleh guna lagi, minyak tak potong kan. Kalau nak tumis apa namanya? Nak tumis bahan masak, kita guna bawang merah, bawang putih je. Bismillah. Kalau nak campur apa tu, kari sikit, kunyit sikit. Guna kari ayam. Bau dia dah sedap, bau mama-mama. Dia punya dah siap nih, saya potong-potong. Biar tak nak lama-lama, masuk garam, kunyit, garam, apa kan? Masuk garam. Aku rasa dah. Siap, mereka tengah hari ya. Simple. Bendy dia siap makan panas-panas. Suami saya pun dah bangun. Dia tak makan tengah hari. Ada ayam goreng. Anak Zara boleh makan ayam goreng. Barulah Zara nak setelkan dapur. Basuh-basuh. Tengok. Sedap. Ni bawa sini Ki. Zara nak makan dulu sebab nak meratas Bendy ni. Suami Zara pun tengah makan. Oke, sobat semua, video Zara sampai sini dulu sobat semua. Kita jumpa di next video. Bye. Zara meratas. Suami Zara sedap pula Bendy. Dah lama tak masak Bendy. Jumpa makan sobat semua. Bye.